Musim-musim raya ni kan mesti ramai yang akan datang ke rumah. Jadi kalau tak tahu nak masak apa lagi tu, bolehlah cuba buat resepi ayam butter cili santan ni. Tak payah ada lauk lain pun sedap dah. So jom kita start. Bismillah. First kita nak buat ayam goreng dulu. Ni Amna guna setengah ekor. Lepas tu masukkan serbuk kunyit dengan garam. Kemudian bolehlah goreng. Ni kita goreng separuh masak lah. And then boleh kita tepikan dulu. Lepas tu dalam chopper boleh masukkan sebiji bawang merah, 3 ulas bawang putih dengan 3 biji cili merah. And then boleh chopkan je macam biasa. And untuk butter macam biasa kita akan gunakan pure New Zealand butter dari jenama Anchor ni. Dia akan buatkan masakan kita tu jadi lagi creamy. Ni kalau nak buat menumis pun sangatlah sesuai. Korang masukkanlah dalam setengah blok macam tu dan boleh tumiskan bahan chop tadi. Lepas tu bila dah bau wangi boleh masukkan serai dengan serbuk kunyit sikit. Kemudian boleh kacaukan sikit sebelum masukkan sos tiram, setengah kotak kecil santan, tambahkan air, asam jawa, perasakan dengan garam sikit. Dan bila dah mendidih boleh masukkan ayam goreng tadi. Dan last sekali boleh taburkan hirisan daun kunyit dan sedia untuk dihidang. Terus terang cakap ni sangatlah sedap makan dengan nasi panas-panas. So macam biasa korang boleh save dulu resepi ni dan try lah buat waktu raya ni.